Baik, kes saya pada 2013 ni juga pengalaman lah yang saya tak boleh lupa ni. Saya pernah dengar lah orang-orang keadilan ni biasa masuk penjara. Kalau nak jadi pejuang ni kena masuk penjara kan. Saya hanya dengar baca berita, tapi saya tidak boleh terfikir saya antara seorang ni masuk lock up demi parti ni. Pada 2013 waktu PRU 13 itu Mei 2013 hari 5 hari bulan tu keputusan keluar. Maka keputusan itu tidak berpihak kepada Pakatan Harapan. Waktu itu Pakatan Rakyat ya. So maka ada satu gelombang kebangkitan di mana seluruh negara waktu tu ada pergerakan Black 505 dipanggil dia. Di mana ada yang paling besar kita buat di Kelana Jaya lah ya, ataupun dianjurkan di sana. Apabila Black 505 itu dianjurkan di Johor, waktu tu saya adalah setiausaha kerja. Ya, waktu tu Datuk Chua Jun Ming adalah pengurusi. Maka ada perancangan untuk buat Black 505 inilah. Saya cuma hanya menyampaikan surat kepada Balai Polis. Ya. Dan lepas perhimpunan itu habis dengan kehadiran lebih daripada 60,000, perhimpunan ini diadakan di Puteri Wangsa, di mana di Parlimen Tebrau lah ya. Waktu itu di Dun Puteri Wangsa. Waktu itu memanglah ramai pemimpin yang turun. Datuk Seri Anwar ada, waktu itu Lim Kit Siang ada, Datuk Chua Jun Ming ada. Ramai pemimpin-pemimpin yang besar yang turun bersama tu. Termasuklah Mat Sabu pun ada. Ramai pemimpin tu bersama kita ya. Dan waktu tu memang PAS bersama kita lah. Kalau saya boleh tahu, apa objektif sebenar perhimpunan Black 505 ni? Tujuan dia adalah untuk express, meluahkan ketidakpuashatian terhadap kerja-kerja ataupun apa yang dilakukan oleh SPR lah. Ya, kita ada pelbagai suspicious over the process. Ya, dalam perjalanan pengundian itu berbagai suspek lah, kita rasa macam ragu-ragu dan sebagainya. Memang kita buat Black 505 ini adalah disebabkan menentang kerajaan, termasuklah SPR waktu itulah. Itu adalah matlamat dan di mana kita membawa kebangkitan ini, pergerakan ini. Dan lepas habis Black 505 ini, saya terima satu panggilan lah daripada seorang pegawai. Dia kata, "Encik, ini sekian-sekian." Saya cakap, "Ya, boleh datang balai tak?" Saya dipanggil ke Balai Polis Meldrum di Johor. Lepas tu dia kata, dia tanyalah, dia biasalah panggil, ambil keterangan saya dan sebagainya. Lepas itu satu hari tu dia kata saya kena pergi mahkamah lah ya. Dan waktu tu saya, peguam saya adalah Pak Hassan ya. Sekarang ahli Parlimen Pasir Gudang. Okey, sama Hassan Karim. Ya, so Pak Hassan adalah peguam kita sebab waktu tu dia adalah Biro Guaman dan dia juga membantu dalam kes awal-awal tu di peringkat Mahkamah Session di Johor Bahru. Maka kita masuklah dalam kes ini. Kes sebenarnya berjalan 3 bulan dan bulan 9 itu mahkamah mengatakan saya adalah penganjur. Dan saya kata saya bukan penganjur. Dan saya lah antara orang pertama yang didakwa dan dijatuh hukum di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012. Ini on record ya. Sejak di Gubal 2012, 2013 YB adalah orang pertama yang dijatuhkan hukuman bawah PAA, ya, PPPA. Dan lepas itu YB Nik Nazmi lah. Tapi kes saya mendahului beliau sebab kesnya berlaku di negeri lain lah. Saya di Johor Bahru dan lagi satu tu di Kuala Lumpur. So waktu tu YB Nik adalah adun di Selangor dan tak silap saya waktu tu beliau adalah Exco. Ya, Exco Kerajaan Negeri Johor, Kerajaan Negeri Selangor. Dan saya didakwa dan jatuh hukum. Maka kita waktu tu adalah Pak Hassan ada jadi peguam saya. Dan lepas tu saya didenda bayar 6,000 lah. Dan saya membuat keputusan bahawa kita tak payah bayar lah. Kita tak buat salah. Dan saya diminta untuk bela diri, dibayar atau masuk lock up 3 bulan. So kita kena tahu mana-mana individu yang masuk penjara lebih daripada 2 tahun ataupun membayar denda lebih 1,000 tidak layak untuk menjadi calon atau memegang apa-apa portfolio ataupun memegang apa-apa jawatan yang ada berkaitan dengan ROS. Memang tak boleh lah ya. Atau tidak boleh bertanding dalam parti pun tak boleh. NGO pun terlibat. NGO pun memang tak boleh ya. Itu adalah satu undang-undang yang kita ada ni. So maka pada tahun itu saya dijatuh hukum. Saya tidak mau bayar. Saya cakap okey, dan saya masuk lock up.
saya di handcuff. Waktu tu saya pergi mahkamah pun pakai baju hitam lah. Satu signifikan masa tu. Dan saya yakinlah peguam-peguam pun dah berhujah dengan baik dengan pelbagai bukti. Dan saksi-saksi yang memberi keterangan terhadap saya adalah pegawai-pegawai yang besar lah. Yang ada banyak paku sebenarnya. Sebab itu adalah kes pertama. Kerajaan tak boleh kalah lah waktu tu kan. So maka memang yang datang pendakwa raya ni pun datang daripada Putrajaya. So the aim is memang nak kenakan YB lah. Ya, dia kena ingat kalau kes saya, kalau kita kalah, dia menjadi presiden kepada kes-kes lain. So pendakwa raya pun datang daripada Putrajaya. So maksudnya the akta cannot stand. Lepas tu kalau YB menang, akta tu akan fall lah. Ya. So memang saya menjadi mangsa lah saya kata. Lepas tu saya masuk lock up di lock up Air Molek di Johor Bahru. 3 bulan? Tidaklah 3 bulan. Dia macam tanda protes. Saya masuk 24 jam. Boleh katanya. 2 hari lah paling kurang pun. Dan itu adalah tanda pengalaman saya yang kali pertama saya duduk dalam lock up dengan rakan jail yang lain. Di mana ada 4 orang yang bersama termasuk saya. Saya masih ingat saya pakai baju purple. Memang baju tu koyak lah. Memang baju penjara tu lah. Baju lock up lah. Memang baju purple. Dan masa saya masuk lock up tu dah petang, pukul 6 petang lah. Sebab daripada pagi kes dah habis. Saya dibawa masuk, tukar baju purple. Saya dengan 4 orang lagi rakan jail saya ni. Lepas tu saya ingat lagi lah, malam tu saya tak makan sebenarnya. Sebab saya dah memang hilang selera lah. Ada nasi lah, saya nampak ada 1 bungkus nasi dengan 1 ikan yang kecil. Saya kira semua tu. Ada 6 potong kacang panjang tu, semua saya ingat. Saya terpaksa makan sebab terlalu lapar kan. Makan pengalaman penjara tu memang, lock up tu memang dahsyat lah. Kali pertama saya masuk. Dan lepas tu saya memang hilang kelayakan lah, sudah tentu. Lepas tu kita tidak give up dan kita memang buat rayuan lah. Rayuan di Mahkamah Tinggi di Johor Bahru. Yang ini juga dibantu oleh peguam senior kita, YB Siva Rasa lah. YB Siva adalah Sungai Buloh. So dia memang YB Siva ni yang lead the case bersama Pak Hassan dan peguam-peguam lain dalam pimpinan parti. Dan kita menang kes di Mahkamah Tinggi. Sebab kita bawa kes ini dari segi faktor undang-undang. Nampaknya ada kecacatan dalam undang-undang ini. Dia memang kontra dengan Artikel 10 Federal Constitution, di mana Artikel 10 mengatakan semua rakyat berhak untuk berhimpun, bersuara. Sudah tentulah syarat dengan tiada memegang apa-apa senjata. So memang di mana Akta Perhimpunan Aman ini ada syarat yang perlu untuk nak gather ni kena bagi notis kepada polis. So itulah satu proses. Lepas tu kita pergi Mahkamah Tinggi, kita menang. Lepas tu pendakwa raya pula membuat rayuan kepada Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan. Dan bila pergi Mahkamah Rayuan itu, lagi ramai peguam yang masuk dengan kita. Waktu tu N. Surendran, Latifah Koya juga jadi panel of peguam. Termasuklah juga dengan mantan hakim negara dan juga senior lawyer dalam negara kita, Dato' Seri Gopal Sri Ram, juga mewakili kes on your side, on my case. Wow. Dan dia bila dia masuk je dalam dalam mahkamah, dia tanya, you are the criminal that I'm going to defend, dia kata. Dengan dia buat jenaka lah kan. Saya kata I'm innocent lah cakap dengan dia. Dan dia beritahu saya yang hakim yang duduk di atas kerusi tu adalah semua junior beliau. Itu memang satu pengalaman di mana dalam proses penghakiman ini, dalam the legal process throughout, saya punya kes ni dah sampai Mahkamah Persekutuan. Sebab dia kata ini adalah legality issues, di mana ada isu undang-undang, maka yang boleh menentukan sama ada undang-undang ni sah atau tidak sah adalah Mahkamah Persekutuan. Maka Mahkamah Rayuan rujuk kepada Mahkamah Persekutuan, dan lepas Mahkamah Persekutuan buat keputusan bahawa ia adalah legal, dia ditolak balik kepada Mahkamah Rayuan dan hukuman saya kekal lah. So saya terpaksa bayar denda dan saya hilang kelayakan untuk bertanding 5 tahun lah. Dan saya ingat lagi dalam proses ini memang saya juga ada pergi sambung belajar my masters masa tu. Dah tak boleh tanding kan. Saya masih ingat lagi masa tu waktu mesyuarat MPN, saya juga ada jawatan dalam parti waktu tu. Saya memang ada dalam MPN. Pak Hassan waktu tu adalah pengurusi MPN. Mesyuarat itu diadakan di Seri Gading lah, tak silap saya. Seri Gading, maaf, Batu Pahat. Dan Pak Hassan sebut minta maaf nama saudara Yunis, kita kena gugurkan, tak boleh jadi calon sebab dihilang kelayakan.
pada masa tu kalau tidak YB bertanding di mana tu? Saya belum tentu, tak tahu lagi lah. Tapi nama naik lah. Nama sebab tu saya masa tu pemimpin muda dalam parti masih ada lagi. Dan waktu tu saya dah jadi naib ketua MK lah lagi pun kan. Dan memang bergerak dengan parti dan sebagainya. So itu adalah... Kecewa tak YB? Saya tidak kecewa sebab saya percaya apa yang saya lalui itu memberi sumbangan ataupun memberi kekuatan kepada parti. Perjalanan saya ni. Dan saya ingat lagi lepas kes saya habis tu ada satu mesyuarat di Kulai. Cabang Kulai, malam tu Presiden ada turun lah. Masa tu Dato' Seri Dr. Wan Azizah, kawan turun lah. Ke dalam mesyuarat MPN Johor. Ya, masa tu kawan ada dan dia sebut lah. Dia kata, you are the limelight. Saya ingat lagi kata-kata pimpinan parti waktu saya sendirilah sebab dia ada personal implication pada saya. So kata-kata ni memang memberi semangat kepada saya walaupun saya hilang kelayakan bertanding apa. Walaupun dan saya bukanlah calon yang popular sebenarnya, tapi masa tu saya antara pemimpin India muda yang boleh kata yang bergerak dengan parti di negeri Johor. Dan waktu tu saya sambung belajar, I habiskan master saya dan juga di situlah saya 2017 saya mula membantu di Parlimen Segamat lah untuk mantan ahli parlimen sana. Dan itulah kisah di mana perjalanan Black 505 ni. Dan lepas itu kita ada buat amendment pada itu. Bukan kita lah, waktu Pakatan Harapan jadi kerajaan, waktu tu Menteri KDN adalah Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia orang ada buat amendment. Kalau kita lihat pada undang-undang ini, akta ini menyatakan perlu memberi notis. Ya, sebenarnya itu bukan notis, sebenarnya ia adalah pemakluman. Kita memaklum kepada polis supaya polis boleh keluarkan notis kepada masyarakat umum supaya ada bantahan. Kalau ada bantahan yang boleh ada ataupun atas faktor keselamatan awam, ya, yang boleh membawa risiko dan sebagainya, kalau ada bantahan maka polis akan maklum kepada pihak penganjur untuk tukar lokasi ataupun dibatalkan. So itulah dia punya real message. Dia bukan ini. So pada lepas 2018 kita ada buat amendment dan akta tu masih ada lagi. So maksudnya kita kena faham lah itulah. Dan kalau kita lihat kes saya adalah kes pertama didakwa di mana kes saya menjadi satu presiden dan banyak juga law journal dan juga international community ada guna kes saya di semua tempat. Ada satu hari tu my cousin message saya. Dia sekarang adalah seorang pegawai polis, memang seorang inspektor sekarang. Dia kata, "Bro, I tengah baca you punya kes. Wah, nama you memang hebat dalam pasal legal case lah." Dia kata saya pun terkejut lah. Di situlah saya mula cari kes saya. Memang ada banyak lah legal documents atas nama saya yang banyak rujukan terhadap kes saya. Dan untuk mereka yang tak faham tentang kes YB Younes ni, YB Younes bukan hanya ditahan, dijatuhkan hukuman kerana Black 505, tapi kerana menegakkan perkara 10 dalam Perlembagaan Persekutuan. Itu implikasi terbesar yang YB bawa dalam perjuangan tersebut, ya. Kalau kita lihat dari segi undang-undang, ya memang itu adalah satu perubahan di mana kes saya ini menjadi kes pertama yang lawan dan menunjukkan bahawa kita ada artikel 10 Perlembagaan, artikel 10 perkara 10 menyatakan kita ada kebebasan hak untuk bersuara dan sebagainya. Dan di mana akta ini memang berkontra lah. So memang kes saya ini dirujuk dan juga ada membawa perubahan dalam undang-undang dan akta lah. Itu satu saya boleh kata jasa, memang itu jasa YB. Kalau YB tak berani untuk berhadapan dengan akta tersebut, will not be tested. Kita tak tahu apa. Semua orang je takut-takut sampai sekarang, ya. Ya, betul. So itu memang pengalaman saya masa tu awal-awal bila polis ambil keterangan apa semua ni, macam saya takut lah masa tu. Ya. Cuba bayangkan bila masa tu saya rasa I'm talking about 11 tahun yang lepas. Umur dalam 26, 27 lah lebih kurang kan, ya. So muda lagi lah kata masa tu kan, ya. Dan kalau saya ingat lagi awal-awal tu bila kes saya polis panggil saya, sebelum saya duduk tu saya nampak atas meja tu adalah Twitter saya, dalam Facebook saya punya komen semua di print screen lah. Cuba bayangkan, maksudnya aku ingat habislah aku dah kena ni. Dia dah cari semua maklumat saya ni kan. Pengalaman pertama saya. So memang itulah kali pertama saya antara peguam, mahkamah, polis dan kuasa-kuasa besar kerajaan. Inilah satu yang the first time I see many faces of power di mata saya.